ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحينا بالإيمان وعمسنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة رب العالمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada saudara Islam, saudara Ilham. Moga-moga apa yang kita bacakan tadi mendapat berkat ke dalam majlis kita dan juga mendapat ataupun dikira amal soleh dalam kita memulakan kehidupan kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, difahamkan hari kecemerlangan pelajar pasti Darul Ulum 5 ini terus ditayangkan secara langsung di ustream.com di bawah di channel PAS Kawasan Kelang. Jadi kalau tuan-tuan ada anak-anak di rumah ataupun siapa-siapa yang ingin menyaksikan majlis ikhtifal kita ataupun hari kecemerlangan pelajar hari ini, boleh ke ustream.com, type PAS Kawasan Kelang. Jadi boleh menyaksikan secara langsung di media baru hari ini. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini mempersilakan pengurus pasti Darul Ulum 5, Encik Jasni bin Liwon, untuk menyampaikan ucapan aluan-aluan. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan, serta salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera pada sahabat serta para tabi'in. Alhamdulillah kerana izinnya kita dapat berkumpul di majlis hari kecemerlangan pelajar parti Darul Ulum 5 kali yang ke-13. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih
kepada pengurusi majlis yang memberi ruang untuk saya berucap pada pagi ini. Beliau juga bukanlah siapa, sahabat saya juga, iaitu pengurusi pasti kawasan Kelang. Juga saya terutamanya pada guru-guru, para pimpinan pasti Darul Ulum 5, saya mengucapkan selamat datang dan kepada perasmi kita Ustaz Hasbullah binti Mak Ridwan yang juga Ketua Dewan Pemuda Negeri Selangor, merangkap pengarah pasti Negeri Selangor. Dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada YDP Tuan Haji Ismail bin Haji Asad, pada banjir ini. Beliau juga tidak asing lagi pada kita. Beliau merangkap kepada YDP PAS kawasan Kelang yang juga pada sifatnya ahli Majlis Perbandaran Kelang. Para tetamu yang dihormati, ibu bapa dan para pelajar sekalian, pada kesempatan ini ingin saya merakamkan sekalung tahniah dan sabas kepada adik Safiah Ulfa binti Syah Afifi dan adik Sumayyah binti Baharudin, pelajar pasti Darul Ulum 5, Keperbesaan Akhir Peringkat Negeri Selangor. Kepada pelajar yang kurang bernasib baik, teruskanlah usaha anda dengan lebih gigih lagi. Hidup ilmu itu perlu dituntut hingga ke liang lahat. Bersama-samalah kita memberi sokongan dan dorongan untuk mereka mencapai kejayaan lebih cemerlang daripada masa-masa akan datang. Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada guru-guru pasti Darul Ulum 5 yang dedikasi dalam memastikan kejayaan para pelajar AJK pasti Darul Ulum 5, dan tidak ketinggalan juga para penyumbang. Di sini, di kesempatan ini juga saya mengambil kesempatan mengucapkan tahniah pada Ketua Guru Pasti Darul Ulum 5 iaitu Puan Nojaswati bin Haji Ismail, kerana telah dianugerahkan sebagai tokoh guru pasti cemerlang kawasan Kelang dan tokoh guru pasti cemerlang Negeri Selangor pada tahun 2011. Dan juga saya tidak ketinggalan mengucapkan tahniah juga kepada Puan Nur Azura binti Siddiq yang sama menerima anugerah yang sama. Doa dan harapan saya, Majlis Kecemerlangan Pelajar kali ke-13 ini berjalan dengan lancar, dan jutaan terima kasih dan sabas juga saya ucapkan kepada yang hadir, dan bagi saya pihak warga pasti Darul Ulum 5 memohon kemaafan jika terdapat kekurangan di awal hingga ke akhir majlis ini. Jadi saya pun tak nak berucap banyak kerana mungkin perasmi kita pun juga ada majlis yang lain, dan juga kita punya YDP pun mungkin ada lain. Kerana pada hari ini juga di Kampung Haji Huda ni ada lagi satu majlis, iaitu di pihak pemuda ada menganjurkan majlis kuliah duha yang tiap minggu berjalan. Dan juga pada hari ini juga tak silap saya pihak JKK ada mengendalikan satu program
yang akan dihadiri oleh Exco PBT kita sendiri, dia Tuan Ronnie Liu. Jadi pada itu saya mengakhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Jasni bin Liwan selaku pengurus pasti Darul Ulum 5 yang telah pun menyampaikan ucapannya. Dengan itu, tanpa melengah masakan lagi, saya menjemput Tuan Haji Ismail bin Arsyad selaku yang di-Ketua PAS kawasan Klang, juga merangkap ahli Majlis Perbandaran Klang untuk menyampaikan ucapannya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi asmain. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Taala kerana kita dapat menghadiri satu program, itu Hari Kecemerlangan Pasti Darul Ulum 5 pada hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pengerusi majlis dari Nazrin Ayan. Yang saya hormati, yang berbahagia Ustaz Hasbullah Ridwan, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor, merangkap pengarah Pasti Negeri Selangor. Yang saya hormati juga pengurusi Pasti Darul Ulum 5 Kampung Raja Uda, semua ahli jawatan kuasa Pasti, Saudara Nazri Nawi, Ketua Pemuda PAS kawasan Kelang, Guru Besar Pasti Darul Ulum 5 Puan Nur Jaswati Ismail, semua ahli jawatan kuasanya, tuan-tuan, puan-puan serta anak-anak yang diraikan pada pagi ini. Pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih pada ahli jawatan kuasa Pasti serta guru-guru yang sudi menyebut saya untuk memberikan sepatah dua kata pada pagi ini. Dan saya mengucapkan tahniah kepada pengurusi dan juga ahli jawatan kuasa Pasti dan guru-guru Pasti Darul Ulum 5 khasnya yang telah pun berjaya mengadakan Hari Kecemerlangan Pelajar Pasti Darul Ulum 5, iaitu Pasti yang berada di Kampung Raja Uda ini. Ini adalah sesuatu yang sentiasa dinanti-nantikan oleh ibu bapa dan juga pelajar-pelajar. Dan Hari Kecemerlangan ini ialah hari terakhir, menunjukkan hari terakhir program Pasti untuk tahun ini. Bermakna hari persekolahan pelajar-pelajar yang berumur 6 tahun akan selesai dan akan memasuki alam baru persekolahan di peringkat sekolah rendah. Dan kepada pelajar-pelajar yang berumur 5 tahun dan juga 4 tahun akan terus mendapatkan ilmu ataupun diberi ilmu dan dibimbing oleh guru-guru khasnya untuk memastikan anak-anak ini menerima ilmu yang boleh dimanfaatkan bukan saja di dunia tetapi di akhirat. Cogan kata pasti, anak soleh pintar adalah menepati cogan kata yang sangat baik. Kita memang mengharapkan anak yang soleh dan juga kita mengharapkan anak yang pintar. Dan kedua-dua ini digabungkan menjadi anak soleh pintar. Kita sebagai umat Islam memang mengharapkan 3 perkara yang untuk membawa kebaikan bukan saja di dunia tetapi di akhirat. Pertama ialah ilmu yang bermanfaat. Bermakna sekiranya kita ada ilmu, kita manfaatkan bukan saja untuk diri kita, keluarga kita tetapi untuk masyarakat keseluruhannya. Begitu juga dengan amal jariah kita. Amal jariah juga ada syarat-syaratnya diterima. Amal jariah yang diterima ataupun diredai oleh Allah Taala. Ini 2 perkara yang bukan saja kita menerima manfaat di dunia tetapi juga hingga ke akhirat. Ya, dan yang ketiga ialah doa anak yang soleh. Dekat sinilah kita sepatutnya membimbing anak-anak kita daripada kecil lagi. Kalau kata daripada rebung lagi supaya mereka sentiasa melakukan perkara-perkara baik bukan saja di peringkat anak kanak-kanak, malah sampai ke peringkat remaja, dewasa dan sampai ke akhir hayatnya. Mana kita memang mengharapkan anak-anak yang soleh dan pintar. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, seperti yang pengurus
pengurus pasti maklumkan tadi. Kebetulan di Kampung Raja Uda ni ada 3 program berjalan serentak. Pertama, program yang berada di Dewan ini, iaitu Hari Kecemerlangan Pelajar. Dan yang kedua ialah program Kuliah Doha yang diadakan setiap minggu di tapak pasar malam setiap minggu. Dan yang ketiga ialah pemeriksaan kesihatan percuma yang dikendalikan oleh Pusat Khidmat Masyarakat Kampung Raja Uda dengan kerjasama JKK Kampung Raja Uda. Jadi saya pagi tadi pukul 8.30 sudah pergi ke Dewan Orang Ramai Kampung Raja Uda melihat persiapan di sana kerana YB Roni akan tiba lebih kurang pukul 10 pagi ini untuk meresmikannya. Dan selepas saya buat persiapan di sana, saya terus datang ke sini kerana ada program juga di sini. Begitulah kita di peringkat kepimpinan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh bukan saja mengadakan program-program untuk rakyat, malahan sedaya upaya kita cuba menghadiri semua program-program yang kita atur. Dan selepas tu saya akan pula ke Shah Alam untuk persiapan makan malam perdana bersama Presiden pada malam ini di Dewan Belia Shah Alam Seksyen 7. Jadi itulah kita di peringkat kepimpinan, bukan saja di peringkat cawangan, kawasan, malah di peringkat negeri sentiasa sibuk, malahan pula dalam suasana menghadapi Pilihan Raya yang ke-13 tidak lama lagi. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, saya ingin menyentuh jugalah perkara Pilihan Raya Umum yang ke-13 kerana ruang kadang-kadang terhad untuk kita sampaikan. Tetapi saya sebagai YDP PAS Kawasan Kelang menggunakan ruang yang sedikit ini untuk menyampaikan maklumat. Untuk makluman tuan-tuan, Negeri Selangor telah diperintah oleh Pakatan Rakyat sejak 2008 dan performansnya sangat memberangsangkan. Contoh yang paling baik, kita telah memberikan banyak kebajikan kepada rakyat dan serasanya tak perlu saya sebutkan satu persatu, dan kebanyakannya rakyat telah pun menikmati kebajikan-kebajikan yang telah pun Kerajaan Negeri Selangor berikan kepada rakyat setakat ini. Dan yang paling penting sekali ialah belanjawan untuk tahun 2013 yang telah pun dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Selangor. Banyak lagi manfaat-manfaat yang rakyat jelata di semua peringkat, daripada bayi yang baru lahir hingga kepada orang-orang yang meninggal dunia akan menerima manfaat tersebut. Dan yang paling penting sekali ialah performance Kerajaan Negeri Selangor. Apabila kita memerintah pada tahun ini, tahun 2008 hingga tahun 2011, performance kedudukan kewangan Negeri Selangor adalah yang terbaik selama 28 tahun. Selama 28 tahun Kerajaan Barisan Nasional memerintah, dan sekarang Pakatan Rakyat memerintah, performance kewangan Kerajaan Negeri Selangor sangat baik selepas 28 tahun. Semasa kita ambil alih pemerintahan Kerajaan Negeri Selangor, reserve kerajaan hanya berjumlah lebih kurang 700 juta sahaja. Tetapi sekarang simpanan Kerajaan Negeri Selangor sudah mencicah 1.2 bilion. Selepas kita membelanjakan hampir 700 juta untuk kebajikan rakyat jelata di Negeri Selangor. Selepas kita tolak perbelanjaan kebajikan, kita masih ada reserve lagi 1.2 bilion. Bermakna Kerajaan Negeri Selangor telah pun menguruskan duit rakyat dengan cara yang berhemah, berjimat cermat dan juga telus. Kita sama sekali cuba mengelakkan pembaziran, kerana pembaziran ini memang tidak disukai oleh agama kita. Dan kita cuba sedaya upaya supaya memastikan perbelanjaan Negeri Selangor bukan saja di peringkat Negeri Selangor, malahan di PBT di Negeri Selangor. Kita cuba sedaya upaya untuk berjimat cermat dan menggunakan hasil yang ada untuk manfaat rakyat. Contoh yang kedua, Majlis Perbankan Kelang. Apabila kita masuk pada tahun 2008, MPK mengalami kerugian ataupun hutang sebanyak 30 juta. Selepas kami berusaha bersungguh-sungguh untuk mentadbir MPK, sekarang kita telah pun membayar 30 juta dalam masa 3 tahun setengah. Dan sekarang kita mempunyai lebihan beberapa ratus ribu lagi selepas kita membayar hutang-hutang yang telah dibuat oleh Kerajaan Nasional yang lepas. Itulah contoh-contoh yang saya nak katakan pada tuan-tuan bahawa kita mentadbir bukan saja di peringkat PBT, malah di peringkat Selangor kita tadbir secara yang berhemah. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, satu lagi yang saya nak sentuh. Apabila kerajaan di Kelantan
PAS apabila kerajaan di Kelantan mengekalkan pemerintahannya selama 20 tahun. Bermakna Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada kita bahawa ada sesuatu kebaikan apabila PAS memerintah negeri-negeri tersebut. Contohnya kita harus menilai, kita ada fikiran, kita ada akal untuk menilai yang mana lebih baik dan yang mana lebih buruk. Dan PAS memerintah negeri Kelantan hampir 20 tahun. Bermakna kita buka minda kita cuba fikirkan kenapa rakyat negeri Kelantan memilih PAS untuk memerintah negeri Selangor. Pasti ada kebaikan bagi mereka. Begitu juga pada 2008 apabila 5 negeri diperintah oleh Pakatan Rakyat. Pasti ada kebaikan untuk kita nilai. Walaupun negeri Perak jatuh kepada Barisan Nasional, tetapi 4 negeri di dalam laporan Ketua Audit Negara menunjukkan 4 negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat semuanya menunjukkan performance keuangan yang sangat baik dan ditadbir dengan berhemah dan juga dengan terurus. Jadi itulah yang saya ingin berikan maklumat kepada tuan-tuan bahawa negeri-negeri yang diperintah oleh PAS khasnya dan juga Pakatan Rakyat menunjukkan performance yang sangat baik. Dan mudah-mudahan apabila kita menghadapi Pilihan Raya Umum yang ke-13, kita harus nilai ini. Kita lihat mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Kita tidak mahu kita memilih sesuatu kerajaan berdasarkan kepada perkauman ataupun berdasarkan kepada perkara-perkara yang ditakutkan oleh kerajaan. Sekarang ini orang ramai telah ditakutkan oleh kerajaan. Takut rusuhan perkauman dan berbagai-bagai lagi. Jadi saya harap pada tuan-tuan apabila sampai masanya Pilihan Raya Umum yang ke-13, kita bukalah minda kita. Kita gunakan akal kita untuk membezakan yang mana yang lebih baik dan yang mana lebih buruk. Dan saya harap apa yang kita lakukan sekarang ini, kita telah pun buktikan kepada masyarakat, pada rakyat negeri Selangor bahawa Kerajaan Pakatan Rakyat sentiasa menitik beratkan kebajikan rakyat khasnya di negeri Selangor tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama dan juga tanpa mengira fahaman politik. Kerajaan negeri Selangor telah membuktikan kebajikan semuanya untuk rakyat negeri Selangor, bukan untuk orang-orang yang tertentu. Jadi rasanya itu saja ucapan ringkas saya pada pagi ini, dan saya memohon ampun dan maaf kerana selepas ini saya terpaksa meninggalkan dewan ini kerana pukul 10 saya kena juga menghormati kehadiran Adun Pandamaran yang juga Exco Kerajaan Negeri Selangor yang hadir di Dewan Orang Ramai pukul 10 ini. Jadi saya lagi sekali saya mohon ampun dan maaf, terutama dalam ucapan saya tadi kemungkinan ada yang menyentuh perasaan ataupun ada kata-kata yang tidak sedap didengar. Jadi oleh itu saya ucapkan tahniah lagi sekali pada pengurusan PASTI yang berjaya mengadakan program, dan tidak lama lagi mungkin bulan 2012 kita ada satu program pendaftaran pelajar-pelajar baru. Jadi itu saja, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.